Siapa yang ada bela kucing dekat rumah tu, fahamlah kalau rumah bersepah ke, rumah kotor ke. So semalam aku cuti, aku decide lah nak buat meja cleaning dekat rumah aku ni. Ingat nombor orang je, tapi disebabkan aku pun tak ada buat apa-apa, so better buat sendiri je lah kan, lebih puas hati. Sebelum ni aku mop je rumah, tapi itulah, mop pun tak hilang juga bau kucing tu. Dah cuci bekas tarik dia hari-hari pun tetap bau juga. Orang kata pakai sabun pine gel ni wangi, bau ala-ala dekat toilet hospital tu, bau fresh, bau sedap lah. Baru aku tahu selama ni hospital pakai pencuci pine gel ni rupanya. Kalau aku tahu memang dari dulu lagi aku dah beli weh. Sabun pine gel ni dia bukan jenis cecair tau, tapi dia jenis yang pekat macam gel tu. Dah nama pun pine gel kan. Korang tengok lah tu si Momeh tu, dia tengah judge aku buat kerja. Korang tengok lepas dah siap buat meja cleaning ni, si Momeh tu pergi buat inspection pula. Tengoklah, berkilat gila kan lantai rumah aku kan. Rumah pun jadi wangi je korang.